Malaysia negara friendly nation. Itu ungkapan seorang pemerhati berhubung kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempelawa syarikat pertahanan global terkemuka bekerjasama dengan pengeluar Malaysia kerana dasar aktif non-alignment negara menjadikannya rakan kongsi tidak rumit dan menarik secara komersial. Menurut pemerhati, Malaysia sejak dahulu menjalinkan hubungan mesra dengan pelbagai negara sekaligus menjadikannya sebagai destinasi pilihan pelabur untuk menjalankan urus niaga. Tegasnya, pendekatan ini bukan sahaja menjamin kestabilan negara, malah memastikan setiap kerjasama yang terjalin memberi manfaat langsung kepada kepentingan negara. Pemerhati menambah, Malaysia perlu kekal sebagai negara berkecuali dengan mengamalkan prinsip moral dan kemanusiaan sejagat supaya dapat menjadikan negara sebagai rakan dagang yang stabil dan dipercayai. Sebagai contoh, kata pemerhati, China dilihat menarik balik pelaburan di Indonesia susulan negara tersebut menunjukkan sokongan terhadap Amerika Syarikat dan Israel. Tambahnya, situasi ini dilihat sebagai isyarat jelas yang mana kecenderungan menyebelahi kepada pihak tertentu boleh memberi kesan langsung terhadap kepentingan negara. Pemerhati sekali lagi menegaskan Malaysia bukan sekadar negara berkecuali, sebaliknya negara sahabat yang menjalinkan hubungan baik dengan semua pihak tanpa mencetuskan sebarang konflik.